tragedi meninggalkan kisah. Namun tidak semua kisah mampu diceritakan oleh mereka yang mengalaminya. Daripada persoalan inilah lahirnya idea menghasilkan Saksi Tanpa Suara, sebuah video AI yang mengangkat mesej keselamatan dan kesihatan pekerjaan melalui perspektif seekor kucing yang menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Di sebalik penghasilan Saksi Tanpa Suara, setiap ahli pasukan memainkan peranan yang penting dalam menjayakan projek ini. Sebagai ketua projek, saya berperanan dalam menyelaras keseluruhan pembangunan video, memastikan setiap fasa berjalan mengikut perancangan dan objektif pertandingan Idola 2026. Pembangunan jalan cerita pula dipimpin oleh Nur Syuhadat Ayub sebagai penulis skrip dan storyboard. Beliau bertanggungjawab membina naratif, menyusun storyboard serta memastikan mesej OSH dapat disampaikan dengan jelas melalui perspektif Oyen sebagai saksi tanpa suara. Visual AI bagi keseluruhan video pula dihasilkan menggunakan platform SDXL dan Tensor.art. Setiap imej dijana melalui proses penulisan prompt, penambahbaikan dan pemilihan visual bagi memastikan hasil yang berkualiti serta memenuhi kehendak jalan cerita. Bagi memastikan pengalaman emosi yang lebih mendalam, platform Suno AI Music digunakan bagi menghasilkan lagu tema dan muzik latar. Pemilihan muzik memainkan peranan penting dalam membina suasana tenang, cemas dan menyentuh hati sepanjang penceritaan. Setiap babak mempunyai identiti visual yang konsisten. Aplikasi teknik prompt engineering digunakan dengan kata kunci sinematik seperti hyperrealistic, cinematic, film still, dramatic lighting dan cinema color grading. Pendekatan ini membolehkan AI menghasilkan visual yang bukan sekadar realistik, malah menyokong emosi dan mesej keselamatan yang ingin disampaikan. Sebelum